Okay, Assalamualaikum geng, welcome back my channel. So hari ni aku nak mancing dengan orang profesional, iaitu Muhammad Haikal tu. Ya. So hari ni mancing ke tempat lokasi biasa. Sekarang 4 hari bulan 12 2025. Cakap dengan juru kamera ni ya. Pegang. Cakap on. Okay guys, kita nak pergi mancing dalam. Dulu kita mancing. Aku tadi pergi balik sekolah. Sekolah main-main. Saya semalam demam. Kita nak pergi mancing. Saya ada ni GoPro untuk main casting. Belakang ni tak casting. Tahu siapa yang tahu pilih 5 tu guys. 5 tu dah lama saya mancing tu. 2000 berapa kita mancing tu. Ingat tak yang lili 6 tu guys? Ini apa tak? Lili 6 guys. Situ main ikan guys. Ikan kerapu, ikan lele, ikan ubur, ikan lele. Tapi ikan tidak makan. Tidak makan ikan. Siapa? Ini air ni guys, ada. Ada ni. Ini. Tengok aja. Mancing. Saya bukan nak yang ingat kita. Cik tangkap cik. Ini tongkat. Ya, cik tu tongkat. Padam dulu tutup video. Ke mana atas? Okay geng, welcome back my channel. Sekarang dah masuk ladang geng ya. Ni kita punya wartawan berita. Okay, pegang. Ya, rekam betul-betul cakap Cakap. Okay guys, kita dah sampai guys. Buat kan nak dengar kan. Kita dah sampai guys. Tengok jalan guys. Tengok jalan ni guys. Tengok dah jalan guys. Teruk guys. Terus guys. Pagar dia panjang sangat. Pendek lah kan. Weh. Bapak jatuh sih. Licin lah. Okay guys. Kita dah sampai. Dulu kita mancing sini. 5 ni. Air dalam mana? Air masalah air laut. Kebun guys. Jalan guys. Air laut. Jalan guys. Jalan ni guys. Jalan ni guys. Ini tak tahu jalan apa kan. Hutan batu banyak guys. Kita pernah sini mancing tapi sini banjir. Enak. Air sampai nak turun tu dah banjir nah. Ini kita dah betik buah guys. Yang dekat sangat muka bang. Susah sampai itu. Ini. Wah, ni. Okey guys. Ada babi, air mintan. Dapat ikan apa yang merah-merah ni? Ikan lampam. 3 ekor. 4 ekor. 4 ekor, 3 ekor. Macam tu lah guys. Kita memang nak mancing. Saya dah siapkan punya GoPro ni kat sini. GoPro tu untuk mancing. Kita dah jalan-jalan ni. Depan dah sini guys. Kat jabatan tu kan dah. Batu banyak kan dah. Situ batu banyak. Sini macam dah lama dia dah betik. Dia dah betik lagi. Buat sawit. Buat sawit lagi. Bawah itu hitam lagi guys. 2 lagi guys. Kita jalan lagi. Hijau guys. Nak jalan sampai mana? Nak jalan. Kita sambung lagi ya? Tunggu awak guys. Kita sambung lagi ya? Tekan atas. Atas. Okey guys, kita nak sampai dah guys.
Ni guys, banyak ikan guys. Ini kelampam. Tu guys, semai dah. Ada surat. Ada surat. Okey guys, bye-bye. Okay guys, kita sampai guys. Ni guys, lokasi guys. Tengok jangan jaga tepi guys, bahaya guys. Kita boleh jatuh guys. Ini guys. Wah. Tempat je guys. Air makin keruh guys. Wah. Sini dah Guys. Dah rakam dah tu. Dah. Dah turun back guys. Cuba guys. Okey guys, ni tempat dia guys. Hati-hati lah guys. Tu guys nanti apa-apa kita sambung guys. Dah sampai ya. Okay, assalamualaikum, welcome back to my channel. Selamat petang, pagi pula. Selamat petang pada ke semua. Okay, so hari ni aku berada di lokasi mancing. Sungai ni dah beberapa hari banjir besar, so tenggelam tempat aku berdiri ni. Memang tenggelam dengan air. So korang tengok, tu ada kesan-kesan pokok nampak. So ini lokasi ya. Aku hari tu datang sini, kesan aliran air lah. Aku datang sini memang ni tak boleh lalu kan. Banjir besar, air dalam tinggi-tinggi pokok ni. So aku hari tu datang, aku terpaksa berdiri kat sana. So aku tak dapat seberang sini. Ini semua kesan air, korang tengok, nampak. Semua kesan-kesan air kan. Ini semua tenggelam dengan air. Tenggelam, semua tenggelam lagi nampak. Ini pun masih tinggi lagi geng, air. Masih tinggi lagi. Jom kita tengok. Aku tak pakai kasut, pakai selipar je. Nampak, ini pun masih tinggi lagi ni. Masih ada kesan-kesan air macam ni, korang tengok kan, nampak. Dalam dul. Kesan-kesan air ni macam ni. Inilah sungai dia. Aku tengok sebelah sana. Semua penuh dengan air tu. So memang aku tak dapat nak mancing. Ada parang je. Lawa parangnya. Wah, ni parang alam bunian ni. Wow, cantik barang ni, mantap lah. Makasih bagi aku parang, makasih. Tarik ni keluar dalam air. Gila betul. Tak adalah yang jumpa sini. Parang orang tinggal ni. Cangkul itu tak? Cuba tengok bang, cangkul kat situ kat pokok tu. Tangkai ni biru dalam ni. Okey. Inilah kawasan aku mancing. Lepas tu macam ni jumpa parang pula. Alhamdulillah. Lawa parang ni. Sarung ni tak ada. Kok ada jumpa sarung. Dah pasang cacing lah. Baling jauh sikit kan sangkut. Okay, inilah kesan-kesan air. Korang tengok ni. Nampak? Ni. Semua ni kesan-kesan air. Ke dalam kan. Sana ada cangkul. Tak jumpa. Aku je cerang cangkul kan. Cangkul aku hilang. Cuba baling tengah tu. Baling lah. Ya, pancing jap. Ya. So ni anak aku yang pakar tu, siapa nama dia? Aikan. Tengok pandang kopi sikit pula. Air tu jernih. Cuba baling tu ikan. Ikannya. Ayat basuh parang tu. Lawa parang ni. Mantap lah. Atau parang alam gaib kot. Dia bagi ayah. Alhamdulillah lah. Terima kasih. Dalam tu ni air ni. Ni kawasan-kawasan je. Kita tengok sungai pula. Okey tu. Diam dia. Jangan tarik kat sangkut kan. Biar dulu. So ini kesan-kesan air. Korang tengok, nampak. Tu bawah tu. Menakutkan dul. Berlubang jalan. Bawah tu memang tak jalan lagi air. Banjir besar lagi, masih dalam ni kan. Tu sini, kawasan ni memang kawasan pot banjir lah. Okey, macam apa-apa. Kita sambung lagi. So hari ni kita berada di lokasi memancing dan aktiviti kita memancing ikan lah petang ni. Kebetulan hari ni aku tak kerja, cuti. Kita mancing ikan. Okey geng, apa-apa nanti kita sambung lagi. Bapak hujan mancing. Terus
tu lah. Kena pergi pelampung eh. Kena pergi pelampung eh. Inti ni tu. Ya, Arwan terbang lah. Arwan dia kat pelupa-pelupa tu man. Oi, lepas. Tadi kenapa makan eh? Ikan main kat jabatan, dia main kat jabatan tu. Oi, lepas. Guys, ini lepas guys. Tahu berapa ni kan. Kita mancing kita guys. Aku main sana. Dah. Dah. Aku main sana. Tak, aku balik kat nak pergi jabatan tu. Arwah pergi situ. Tengok tadi guys. Tadi tu macam gerak ikan guys.
kita nak mancing. Ikan ni geng, ikan lagi. Kita belum dapat hasil ni geng. Mudahan ada hasil geng. Lokasi memang menarik geng, mantap geng. Ini memang banyak ikan geng. Okey. Ini memang pasal ikan ni. Semua ni. Kita tengok macam mana. Mudah-mudahan ada lah hasil lagi ni. Tu anak aku sana geng. Situ. Tengah mancing ni. Okey, jom kita sambung. Dengar lah. Macam ni dah mana? Okey dekat ni tempat dia guys. Hati-hatilah guys. Ini air dalam guys. Dulu saya mancing sini guys. Saya dulu mancing sini guys. Banyak ikan guys. Itu paling guys. Saya nak pakai tadi ya. Baik ini guys. Ada. Ya saya guys. Okey guys. So habis bateri kan. Tengok lokasi lain macam mana. Dekat. Belok tu jangan sangkut macam tu sangkut. Jangan dekat-dekat macam tu sangkut. Jauhan depan tu. Sangkut. Sangkut. Tersangkut kan ni.
Ya. Buat. Balik lah. Tengok sungai yang jangan. Kecewa dapat. Hancur dapat. Hancur. Kecewa. Itulah tu. Aduh. Rugi nampak ah. Chief. Pancing jaga kena lori. Dekat sangkut. Oh, satu sebelah sini, satu sebelah sini, berpegang dua di kanan. Oh. Pancing satu sini, satu sebelah sini, oh betul. Sangkut. Buka. Kita buka ni, sebelah dua. Ke sini lah. Ah, buka. Pancing. Malai kat sini terus. Nak jalan ni. Benda sebelah satu, sebelah angkat sebelah sini. Jalan ni. Rally jalan ni. Santar ni. Santar. Atas jalan raya tu kan. Tak kan? Atas jalan raya tu okey lah. Lagi best kan. Atas tu. Tu lah. Di sini buat pokok jaga kan. Naik bukit ni bahaya ni, kita tak lori jangan kan motor ni. Melajukan motor itu sekali tu. Sedang je tu ya, jangan dekat ni. Takut. Okay geng, dah jalan keluar geng. Ni jalan rally geng. Okay. Jauh perjalanan ni geng. Kita tengah merakam ni geng. Jalan rally ni, nanti kita ikut. Gelap kena hujan, kita jadi pun. Kena hujan. Tengok lokasi lain macam mana. Dekat. Dah. Belok tu jangan sangkut, macam tu sangkut. Jangan dekat-dekat macam tu sangkut. Ha, kejauhan depan tu. Sangkut. Oh. Ha. Sangkut. Kesangkutan ni. Ya. Buat. Baliklah. Tengok sungai yang jangan. Kecewa dapat. Hancur dapat. Itulah tu, aduh. Rugi nampak ah, chief. Pancing jaga kena lori. Dekat sangkut.
Satu sebelah sini, satu sebelah sini, berpegang dua di kanan. Oh. Pancing satu sini, satu sebelah sini. Oh betul. Kot. Buka. Kita buka ni. Lalu. Ke sini lah. Buka. Pancing. Malai berhenti terus. Nak jalan ni. Benda. Sebelah satu, sebelah angkat sebelah sini. Jalan ni. Rally jalan ni. Tar ni. Santar. Atas jalan raya tu kan. Tak kan? Atas jalan raya tu. Okey lah. Lagi best kan. Tak satu. Tu lama. Di sini buat pokok jaga kan. Naik bukit ni bahaya ni, kita tak lori yang kan motor ni. Melajukan motor itu sekali tu. Sayang. Sedang itu tu ya, yang dekat ni langsung. Okay geng, dah jalan keluar geng. Ini jalan rally geng. Okay. Jauh perjalanan ni geng. Kita tengah merakam ni geng. Jalan rally kan, nanti kita ikut. Gelap kena hujan, kita jadi pun. Kena hujan. Wah. Nak kerbau lah ni. Main. Nak kerbau tak apa. Bawah ni. Apa itu tak jalan, sungai besar bawah tu apa ni, dalam sungai besar bawah. Pancing biasa, pancing biasa ada tu. Go. Go. Rally kan. Dia lah kan. Lagi habis bulan ni. Masalah hari bulan je kita golek je kan. Masuk sungai. Dekat turun dulu. Jalan di depan yang turun. Jalannya teruk tu ni. Kejar. Kejar. Ya, dah jalan. Pak lembu. Lembu. Apa?
Hei. 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 Balik. Jinak lah. Bang, jom. Dia jinak je dengan tuan ni. Tali lah. Sudah, jom. Ni apa tali apa ni? Nak tuan ni. Cek. Nah, tu dia lawa. Lawa, saya bawa motor ya. Halau lah kayu tu. Meh. Bang, tepi bang, datang tepi si kawan ni. Hui. Dah biar je balik lu tepi-tepi. Nah. Biar lu tu. Nah. Dia jinak ingat tuan ni. Kerja biasa ya, pancing tak payahlah simpan bak ni lu. Dah sangkut kan.